Pagi tadi, masa aku tengah drive kereta nak pergi kerja, aku lalu dekat satu kawasan sekolah. Tiba-tiba aku terlihat kelibat budak kecil potong aku naik motor. Rupanya budak ni tengah hantar adik dia nak pergi sekolah rendah. Woi, budak tu Mat. Aku rasa lebih kurang umur dia pun tak lebih 14 tahun tu. Dah pandai bawa motor. Dah boleh hantar adik dia pergi sekolah Mat. Seingat aku, kalau setakat budak kecil lah yang umur aku boleh agak tak lebih 14 tahun ni, mana ada lesen? Cuba kau tengok motor tu betul-betul. Mat, nombor plate pun tak ada Mat. Helmet pun tak pakai. Melalui bukti yang aku tunjuk kepada korang ni, kau rasalah nak salahkan siapa? Budak kecil bawa motor hantar adik dia pergi sekolah rendah. Budak ni dia mana tahu tentang tanggungjawab, peraturan dan undang-undang. Bila start kita nak sekolahkan orang ni, dia kena nampak lebih tertib dan bersopan lah ya. Agak-agak kita nak salahkan siapa Budak tu ke? Atau adik budak tu ke? Diorang mana tahu tentang tanggungjawab dan peraturan jalan raya. Yang lebih tahu ialah ibu bapa mereka. Agaknya parents diorang ni sibuk sangat kot kan, sampai tak perasan anak dia yang bawa umur tu bawa motor pagi-pagi. Ataupun memang dia yang bagi kunci motor siap-siap. Ni kau nanti bawa adik kau, hantar adik kau pergi sekolah Sonok jadi bapak macam tu kan. Kalaulah jadi apa-apa pada budak tu, kod dia langgar orang ke, kod orang langgar dia ke, accident ke, KO ke, masa tu baru nak menangis, nak salahkan orang lain. Tapi tak perasan punca daripada masalah tu sebenarnya datang daripada bapa atau ibu budak tu sendiri, ataupun dari rumah mereka sendiri. Aku cakap terus terang lah, kalau jadi kes macam ni depan mata aku, memang aku akan ambil tindakan dan charge parents dia terus atas kesalahan cuai mengabaikan anak. Anak dah lah belum cukup umur, tapi kau dah bagi bawa motor. Ini bukan sayang anak namanya. Ini kau tolak anak kau masuk dalam kubur. Fikir sikit, nyawa tu bukan barang mainan. Tanggungjawab bermula dari rumah, atau senang cerita bermula daripada mak bapak yang dekat rumah mendidik anak itu sendiri. Sorry. Video nasihat ni bukan saya tujukan kepada ibu dan bapa kepada budak tadi tu. Maklumlah, mak-mak bapak kat Malaysia ni diorang tak boleh kena tegur, tak boleh dinasihatkan. Kan kalau lebih sikit dia kata kita keras lah, kita kasar lah, macam-macam lah diorang ni. Oleh itu, video saya ini saya tujukan kepada mak bapak di luar negara, contohnya negara Zimbabwe, negara Kongo, negara Turkistan, apa segala tan semua yang kat luar negara lah. Tak ada kena-mengena dengan mak bapak yang macam korang ni yang terpaling bertanggungjawab, especiallynya mak bapak budak ni tadi.